Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Ashkin binti di Zulkarnain dan nombor matrik saya adalah DB220159. Jadi ini adalah video untuk pembentangan bagi amali yang ke-6, minggu yang ke-6 bagi mata pelajaran produksi projek multimedia. Okay, apa arahan yang diberikan adalah untuk menghasilkan prototype secara tulis tangan dan juga lagi satu secara digital. Baik, seperti yang semua dapat lihat, ini adalah interface bagi projek kami iaitu Driving Range Golf UTHM. Okay. Ini adalah page untuk contact us, hubungi kami. Kalau dapat lihat ada page, ada home, ada booking, ada contact us dan information. Dan di sebelah kiri adalah logo di mana logo Club Golf UTHM akan dimasukkan di bahagian tersebut. Okey. Detail apa ataupun maklumat apa yang dimasukkan di dalam page contact us adalah, yang pertama adalah alamat tempat tersebut iaitu Driving Range UTHM, Jalan Alfa 4, Pariraja 86400, Johor. Kemudian detail yang dimasukkan seterusnya adalah nombor telefon untuk hubungi seperti Presiden Club Golf. Okay. Dan juga email uthmgolf@gmail.com. Okay. Kita beralih pula kepada belah kanan. Belah kanan ada satu kotak, itu adalah ruang Google Map, iaitu pelanggan boleh direct tekan sahaja di Google Map tersebut dan akan tuju ke location golf range UTHM. Okay. Itu senanglah, memudahkan pengguna daripada memasukkan alamat, terus klik saja dan jumpa lokasi tersebut. Okay, di bahagian bawah sekali ada 3, iaitu ini tiga-tiga ni adalah button. Terus link kepada email, dan yang kedua terus masuk ke call iaitu WhatsApp number, dan yang ketiga button untuk Instagram, iaitu di mana Club Golf UTHM juga ada platform media sosial untuk Instagram. Okey, seterusnya ini adalah prototype dalam bentuk digital. Okey. Sama juga kedudukannya dalam lukisan tangan dan juga dalam digital. Ini adalah detail keseluruhan. Kita ada logo, kita ada home, booking, ada contact us dan information. Okay. Ada juga kita sediakan alamat lokasi di mana tempat kedudukan GDR, Driving Range Golf UTHM, nombor telefon, email. Lepas tu bawah ni pun ada juga disediakan button untuk klik terus ke platform-platform yang disediakan oleh Golf UTHM. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.